dara weh. Anak dara kau rumah. Yang penting kan dia orang Perak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam Borak Dalam Library episod 3. Hari ni kan Kak Wan? Special kan? Special sangat. Yang dua tu tua-tua je. Marah pula dia orang. Yang ni anak dara weh. Anak dara kau rumah. Yang penting kan dia orang Perak. Yang dua-dua tu orang Perak kan? Ni bukan luar daripada Perak. Yang penting anak dara. Kalau tak tengok sampai habis rugi. Rugi kan? Okey kawan, apa lagi? Jeng jeng. Okey, yang pertama yang cantik manis, adik Aufa. Ya, Aufa Nur Nabila. Okey, yang berikutnya adik Farisha. Aufa Farisha. Cikgu Saliza. Ini bukan kawan panggil adik, ni anak. Kan? Tapi biarlah panggil adik Kak. Jangan mengaku tu kan. Nak panggil mak pun boleh. Aufa tu nama yang macam jarang kita jumpa. Apa maksud dia? Aufa tu maksudnya kalau dalam Quran pun ada yang setia macam tu lah. Yang setia. Setia sehingga ke hujung nyawa. Oh, dah ada boyfriend? Not available lah macam tu. Mak ayah dua-dua. Tak silap mak bagi Aufa, ayah bagi yang belakang tu Nur Nabila. Jadi gabungan Aufa Nur Nabila. Ya. Kenapa tiba-tiba kan soalan tanya. Tak suka cikgu yang kenal-kenal yang dah lama kat sini kan. Tiba siapa dia orang kan? Kita jemput sebab mereka ni adalah pelajar-pelajar praktikal Aufa daripada IPG Kampus Ipoh, Perak. Farisha dari KPTM Ipoh. Khusus Aufa? Bahasa Melayu. Farisha? TESOL. Berapa orang daripada IPG? IPG yang datang ke sekolah ni untuk praktikal 5 orang daripada IPG. Okay. Semuanya perempuan. Semua perempuan betul. Farisha? 5 orang juga and semua TESOL. Di depan kita pun ada lagi 2 orang. Nanti kita akan panggil. Ya, boleh. Sampai kita rasa kita tak keluarkan mereka. Boleh. Okey. Kita memang dah tahu Aufa ni memang nak jadi cikgu. Kan IPG. Tapi kalau macam TESOL memang apa daripada KPTM tu memang ajak, memang bercita-cita nak jadi cikgu juga. Okey. Tahu saya lah dekat KPTM Ipoh tu memang course TESOL ni mostly untuk yang pendidikan lah sebab dia teaching English. So tapi ada laluan lain juga, ada yang untuk ke office, ada yang macam siapa yang rasa dia tak nak kerja ke bahagian perguruan, dia boleh pergi ke industri macam kapal terbang kan yang duk cakap-cakap bahasa Inggeris. Itu pun boleh juga yang tu. Tapi kalau macam management office tu taklah kot kan. Kalau setakat macam audio-audio yang nak macam orang kata macam ni cerita-cerita yang kita buat background audio tu pun boleh juga. Suara latar macam tu pun boleh. Cerita-cerita yang dari sini lepas-lepas ada dapat cerita? Ada yang mesti sambung ke UiTM, sambung dalam kos yang sama jugalah, TESOL juga. Kos ni sama tak? Sorry no, dia kalau macam dia kos ni dia mostly memang 100% dia fokus pada cikgu, macam perguruan. So dia tak ada ke kos lain lah, macam tak ada campur-campur, dia memang 100% dia fokus kat situ. So siapa yang rasa macam dia betul-betul minat, ada boleh lah join group pula join program ni. Cikgu nak tanya, ada belajar pedagogi tu? Apa? Pedagogi rasanya tak ada lagi. Sebab dia diploma. Sebenarnya memang ambil TESOL di KPTM, pada asal mohon tu dalam kepala apa yang ada?
Mengajar macam ni ke apa? Panjang cerita dia. Kita cerita Cerita kan? Okay, waktu first mohon tu saya tak terfikir pun macam nak ambil TESOL. And time tu tak tahu pun TESOL ni apa. Just tahu macam kita tahu pendidikan ni maybe macam ni pendidikan awal kanak-kanak yang tertuliskan, tapi time mohon tu memang orang kata dah full untuk intake yang saya masuk lah, which is intake November, intake 11 bulan 11. So macam time tu saya lambat bayar. Dia kena macam kita kena bayar untuk sahkan kita ni dah terima lah, macam terima, so kita kena bayar. And time tu saya apply business management. Dia ada 3 option. Saya apply business management dekat Bangi. Lepas tu office management dekat Bangi juga. And lagi satu saya apply admin. Admin dekat Pahang. Tak silap saya, Pahang. And saya dapat dekat Bangi, business management. Lepas tu saya dah dapat tapi saya tak bayar lagi sebab saya terfikir kejap. Ini matematik ini admat ni, macam admat ni. Aduh, tak boleh dia. Aduh, kena fikir elok dia dekat Bangi, tapi dekat dengan rumah. Time tu tak terfikir pun macam nak pergi ke Ipoh kan. Macam nak, kalau boleh nak dalam Selangor, nak dekat dengan rumah. So kita boleh balik tak minggu. And then nak jadikan cerita, saya hold kejap. Lepas tu tiba-tiba dia tukar ke business management juga, tapi dapat ke belah Pahang. Lepas tu saya macam, Pahang macam jauh sangat, macam pedalaman kan, lagi macam susah ni nak balik ni. Lepas tu tak apalah hold. Lepas tu tiba-tiba dapat call, dia kata dia suruh kita sahkan permohonan tu. Jadi saya katalah saya nak tukar. Lepas tu dia tanya nak kos apa, sebab ada kekosongan beberapa kos lagi. Lepas tu kebetulan time tu ada kos TESOL, ada Bangi dengan Ipoh. And then saya kata tak apalah, saya ambil TESOL. Walaupun time tu kosong, memang zero knowledge lah, tak tahu apa-apa ni TESOL ni apa kan. Lepas tu nak jadikan cerita, dapat dekat Bangi, TESOL Bangi. Lepas tu nak jadi macam mana cakap dapat, lepas tu dapat call. And then di interview tu dapat, alhamdulillah dapat. Tapi saya lambat bayar sebab time tu memang queue memang ramai gila time tu. Lepas tu dia punya admin call. Admin kata, okay, Farisha dia kata awak dapat dekat Ipoh sebab Ipoh baru buka. Dia punya kampus yang besar baru buka. So dia kata banyak kekosongan lagi. So dia kata dia transfer saya ke sana. So saya terus buat payment. So sampailah sampai tahap macam ni. Yelah, dia takdirkan nak jadi orang Tak terfikir langsung. Macam tak. Jodoh di Ipoh. Jodoh kat Ipoh. Single lagi, available lagi. Tak. Tak. Itu sebab tak nak belajar jauh-jauh. Dia tak. Orang Ipoh ke bukan? Bukan, Negeri Sembilan. Okay. Negeri Sembilan. Habislah nanti. Aduh. Simpan yang banyak lagi. Alfa pula. Dapat apa? Orang mana Alfa? Orang Kedah. Tapi belajar macam dapat sambung belajar dekat Ipoh ni, apa perasaan first time? Sebelum ni memang dah pernah berjauhan dengan keluarga? Sebelum ni dah pernah berjauhan dengan keluarga. Macam sekolah menengah, saya sekolah di MRSM Taiping. Kayaknya ada asrama lah. Dah ada vibe Perak lah. Dah ada vibe Perak tu. Tapi tak boleh nak cakap Perak lagi lah. Taiping. Kan? Ya, betul. Utara-utara lagi. Kayaknya lepas tu sambung IPG. Masuk IPG duduk kat Ipoh pula. Kayaknya dapat Perak lagi. Kayaknya tak ada lah rasa jauh sangat. Balik tu dalam 3 jam sampai rumah. Saja. Okey lah. Perak juga kan tu? Bukan. Bukan. Kita terjah je. Kita tak ikut flow kan? Tiba-tiba. Cik Farisha fikirkan, perkenalkan diri. Tak kisahlah adik ke apa ke sekolah ke apa, dalam bahasa Inggeris. Okay, Alfa, start dulu dalam bahasa Kedah. Kenalkan diri. Dalam bahasa Kedah. Ya. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Alfa Nur Nabila, berasal daripada Alostak, Kedah. Dan sekarang ni tengah praktikal di sekolah. Sebut nama sekolah boleh. Sekolah Kebangsaan Seri Kelebang. Dan saya dah 4 tahun lah duduk dekat IPG. Dan sekarang ni dalam 3 bulan praktikal dekat sini. Apa lagi nak cakap saya memang asal jati orang Kedah. Mak ayah saya orang Kedah. Alostak tu tang Kotia Iman. Kalau siapa tahu, Iman tahu. selalu pergi makan Kotia Iman. Kedai dia pun dah bertukar dah. Ya, dah bertukar. Dia banyak generasi. Sekarang dia sampai ke cicit dah generasi tu. Dulu cikgu pergi makan kat Kota Iman.
malam-malam kat situ sambil makan ni tampak nyamuk. Oh, betul. Dia memang buka selalu sampai 2 pagi duk buka lagi Kota Iman tu. Cerita sikit kat penonton apa istimewa Kota Iman dengan kota tempat lain. Apa istimewa Kota Iman ya? Hana cakap tak tahu. Apa nak cakap? Dia sebab dia generasi ke generasi. Cara dia masak tu pakai apa? Allah, pakai arang ah. Ya. Dia macam ingat-ingat. Dia macam ingat-ingat lupa macam tu. Duduk kat tembok. Sekejap je. Kami walaupun duduk kat Lostak tu dekat, tak ada lah makan selalu. Kayaknya kalau orang kata selalu duduk dekat ni jarang nak pi. Ada jauh tu nak pi. Ini istimewanya Kota Iman tu dia pakai dapur arang. Dapur. Rasa dia lagi sedap. Promosi sikit suruh mai datang Kedah cuti. Okay, jadi ada channel tourism pula tourism pula. Okay, jadi siapa-siapa yang nak datang Kedah boleh mai sebab kat Kedah ni orang kata tak ada apa. Hari tu viral kat TikTok kat Kedah tak ada apa. Padahal kat Kedah ni ada macam-macam. Hari tu festival antarabangsa. Sains antarabangsa ada dekat Kedah, ada dekat Museum Padi. Lepas tu ada apa ni? Gunung Jerai. Kalau seronok sangat nak pergi hiking tu. Sambil-sambil tu singgah pergi makan Kota Iman. Anak-anak muda ni suka melepak kat Kota Iman. Sedap pun sedap. Tapi makan dekat sana Murah. Nombor 1 murah. Dan kalau makan ikan dia fresh. Betul. Ikan dia fresh. Rasa dia. Ada sambal tu kan? Telur kecai. Sambal telur kecai. Apa tu? Tak tahu. Laksa telur kecai. Oh, ada. Tapi tu dah kami jarang pergi. Kurang berminat laksa-laksa tu. Boleh nanti kena bayar ni. Aman-aman. Tamat Dekat Alok aman. Merah. Oh, Alok Merah. Sikit kan? Oh, okey kat Taman Aman. Lama ke duduk sana? Lama. Berapa tahun tu? Lama. Rahsia. Sekarang duduk sini je lah. Kalau dia nak tahu nanti kita buat podcast ni, kita duduk situ lah. Oh, boleh. Kita switch. Kat sana apa? Apa dia makanan istimewa? Paling istimewa. Kalau apa balik, apa cari apa? Selalunya apa yang istimewa? Yang tak sabar nak balik tu, nak makan apa? Yang tak sabar nak balik tu kami selalu makan dekat tak nasi ayam. Tak nasi ayam ya. Sebab nasi ayam dia kat situ sedap dan famous. Sekarang ni dah ada sate. Dulu pun ada sate. Lepas tu dia pada buka kedai kat situ. Kayaknya tengah hari ada lauk pauk. Malam-malam pun boleh lepak kat situ. Ada burger, ada yon taufu. Kayaknya banyak lah makanan. Dulu buka waktu siang je ni, malam pun dah boleh lepak sama-sama. Tempat lepak Kota Iman. Tak pun tak nasi ayam situ lah dekat. Tak ada nasi ayam tu lama. Cikgu kahwin pun memang ada. Cikgu pernah makan kat situ? Ya. Sekarang pun dah ada macam-macam dah. Adik-beradik berapa orang? Adik-beradik 8 orang. Oh ramai. 8 orang. Teka dah berapa? Sulung dah. Bukan bongsu kot. Bukan. Kakak Sulung. nombor 2. Oh nombor 2. Adik berceretek sebab setahun seorang. Apa berseretek tu apa? Berseretek. Betul susun. Oh berseretek. Mak dia cikgu tapi bagi pendidikan awak kanak-kanak. Kayaknya jurulatih, taska, tadika. Ayah bukan ayah kerani. Ayah kerani, okey. Adik yang paling kecil sekarang umur berapa? Adik yang kecil sekarang umur 15 tahun. Jadi kami setahun seorang. Oh. Jadi saya 21 kan, kakak saya 22. 22, 21, 20, 19. 19 tu kembang. Lepas tu ada 17, 16, 15. Bagus lah. 5 orang lelaki, 3 orang perempuan. Bagus. Meriah kan? Meriah sangat. Belum ada yang kahwin lagi. Setakat ni belum lagi. Belum kan? Mungkin tahun depan. Nanti kan. My vlog. InsyaAllah. Duduk kawasan rumah kampung ke macam mana? Kawasan rumah betul-betul sebaris tak nasi ayam tu. Oh betul-betul sebaris tu? Yang rumah bismillah nak putih. Ana tahu tu. Yang tu lah. Kayaknya nak pergi Syahab tu lalu kat situ. Boleh nanti babai. Naik bas memang lalu kan tu. Ya. Siapa naik bas, abang kami nak babai. Kami nak lambai-lambai. Macam banyak tu. Naik bas. Jadi dah. Ada satu Syahab Dana tu. Jadi Ready. English. In English? Oh my god.
I'm nervous. Okay. Okay, hi guys. My name is Nofarisha Balkis. I'm 20 years old and I'm from originally from Selangor. And I live in Elmina. Almina. Almina. Oh, Almina tak Shah Alam. jauh Jauh kan. sangat lah. Ni Memang kapal terbang yang jatuh Ya, tu. Oh, betul. Almina. Memang daerah situ. Baru pindah. Dekat Inggeris. Akhirnya. Okay. Nervous lah, nervous. Sibling? Sibling, I have 4 siblings and I'm only one girl. Number 2. I have one older brother, which is he's 21, and I'm 20, and my two little brothers. The third one is 15 years old, I think. Form 3. Form 3, and the last one is 10 years old. 10 years old. Cikgu tertarik dengan yang dia cakap surang je lah perempuan. So Nak tanya, surang ni dia kadang-kadang dia ada 2. Sama ada dia terlalu manja ataupun susah. Asyik susah macam kan susah apa? Dia macam asyik-asyik kena suruh je ke ataupun memang dimanjakan. Melayu lah. Okay. Melayu lah. Kita switch lah. Kita switch Melayu. Okay, kalau macam saya lah kan. Dia bukan susah asyik disuruh. Kita sebenarnya more kepada perangai lelaki. Macam tu. Sebab kata mak saya macam dia susah nak handle sebab kita seorang perempuan and adik-beradik lain semua macam lelaki. So kita jadi macam terikut, kita jadi ganas cepat macam nak bergaduh macam tu. Kita bukan macam mu buat ni mu tu baik Kelantan pula. Tak jadi best friend mak? Rapat dengan arwah nenek. Tapi mak pun rapat juga. Tapi lebih kepada nenek lah macam tu. Ayah Kelantan ke? Ayah Kelantan, mak Kelantan tapi mak lahir Pening. Ada yang adik-beradik mak ada yang lahir kat Sarawak, ada yang lahir kat Pening, ada yang lahir kat Selangor macam tu. Tapi kat rumah kadang-kadang kecil Kelantan lah. Saya Kelantan, kadang-kadang saya Kelantan. Macam campur lah sebab belah ayah ni memang originally memang Kelantan lah. Belah mak dia mix macam tu. Raya balik mana? Raya balik Kelantan sebab belah mak dekat Shah Alam juga. Dekat Subang Airport. Dekat je dengan rumah 20 minit je. Oh ya. Jadi dulu je pakai baju kurung nampak tadi pun macam apa? Macam Lasak-lasak macam tu. Paksa cikgu kan. Dia terpaksa. Kalau boleh ni nak melompat. So dunia-dunia dihiasi dikelilingi dengan bunyi-bunyi kapal terbang. Ya, hari-hari tak pernah termiss satu hari pun bunyi kapal terbang. nak tanya ni kan nak masuk dengan berapa bodyguard ni lalu ni. Aduh rasanya tak ada kot. Seorang je kot, ayah je kot. Kalau tu okey lah. Abang dah habis sekolah? Abang dan habis dah tahun depan. Di mana? Di ILP. Dia ambil course IT. Sebelum kita terlupa, kita rasa kita tahu KPTM tu short form dia apa. Cuba sebut nama penuh dia. Okey. Nama KPTM, nama panjang dia College Polytech Mara. Under Mara. So daddy kita daddy Mara. Promosi sikit, ajak penonton. Okey, adik-adik yang lain siapa yang macam lepas SPM. So sekarang ni Mara, okey nak bagi tahu lagi satu benda. Mara sekarang ni siapa yang nak masuk KPTM, sekarang dulu limit kredit 3 saja subjek. Sekarang ni Mara minta 5 kredit lulus SPM. So agak macam susah sikit tapi tak apa. Cuba try dulu and kat situ kat KPTM tu banyak macam-macam course, bukan TESOL saja tapi ada macam-macam course yang sport ada, yang animation ada, siapa yang macam minat nak ke arah anime, game pun ada, game design ada. So boleh try, boleh cuba, boleh daftar. Okay, kita ada banyak intake, setahun kita ada 3 intake. So siapa yang rasa macam tak dapat UPU, nak tunggu lambat, nak tunggu tahun depan kan, kita boleh try Under Mara. Under Mara pula yuran dia memang agak mahal tapi tak apa sebab kita Under Mara. So kita ada potongan potongan sampai 80%. So kita akan bayar macam ada yang sampai 40,000 total loan tapi sebabkan dia dekan so dia dapat 100% 80% off. Kiranya dia potong 80%, so dia bayar dalam
3,000 macam tu je. So sangat-sangat jimat dalam kat situ. Kat mana nak tengok iklan? Kat mana nak tengok iklan? Boleh tengok dekat laman web KPTM. Just search saja KPTM. Nanti dah akan keluar pendaftaran baru. Just masukkan je, just register je kat situ. Nanti kalau dah dapat, kalau lulus dah akan hantar email. And email tu nanti just dah akan dapat, korang akan diberi 3 option. Korang kena pilih. And then kalau option yang korang dapat tu, korang terus buat pembayaran cepat-cepat lah supaya kuota korang tak full. Kalau IPT lah, IPT pula kan ada yang tak tahu macam minta tak? Tapi kan nak cakap sebelum dia bercakap kan. Sukalah petang dia bercakap. Dia petang dia bercakap. Tak saya cikgu. Ni kalau jadi menantu ni akan duduk dapat. Ya Allah. Tapi dia dah tak cuba promosi pula IPT sebab ada yang tak tahu macam mana nak. Okey, untuk adik-adik lepasan SPM, terutamanya untuk yang nak masuk IPG, setahun sekali saja pengambilan untuk IPG. Selalunya dalam lepas habis SPM lah, dalam bulan 7, bulan 6, jadi kena alert tengok laman sesawang. Dan IPG pun banyak dipromosikan dekat Facebook, dekat Instagram. Sebab ramai kan nak masuk IPG kan. Dan sekarang ni IPG agak ketat untuk pengambilan ke IPG kena sekurang-kurangnya 5A ke atas untuk nak memohon ke IPG. Dan kalau bercita-cita sangat nak jadi guru, mohonlah IPG sebab bukan ada bahasa Melayu saja, ada bahasa Inggeris, ada matematik, sains, kena ada pelbagai ikut bidang yang ditawarkan pada tahun tersebut, kekosongan. Dan Alhamdulillah IPG ni di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, dan diberi allowance sebanyak RM530 bulan-bulan. Selain itu dapat asrama percuma bergantung kepada kekosongan. Selalunya ikut IPG lah. Kalau IPG kami macam tahun ketiga tu dah praktikal kena keluar sebab nak bagi kekosongan kepada yang baru masuk kan. Seterusnya yuran belajar pun free. Kayaknya 5 tahun tu bebas hutang lah. Graduate insyaAllah jadi cikgu. Setakat ni Alhamdulillah semua yang masuk IPG semuanya lulus posting, lulus graduate. Macam ni. Boleh buat pilihan kan? Boleh buat pilihan. Tadi apa kata IPG dapat allowance. Okay. KPTM pun kita ada MARA juga. MARA kita ada allowance bulanan dari MARA sebanyak RM730. Untuk diploma, untuk degree kita ada RM800. Yang degree dia ada satu tempat saja dekat, which is dekat KL, Kuala Lumpur. And nama dia bukan KPTM, dulu KPTM, KUPTM dulu. And then sekarang dia dah upgrade baru, dia dah diiktiraf sebagai university. So nama dia ditukar UPTM, University Polytech MARA. Baru tahu tu. Saya dengar KUPTM. KUPTM dulu. Sekarang dah diiktiraf, so dia ditukar nama kepada University Polytech MARA. Ini diploma je kan? Diploma. Okay, rasanya kalau habis diploma ni dalam kepala ke mana arah tuju? Itulah tengah ragu-ragu sekarang. Tapi saya rasa saya akan sambung degree ke UPTM juga kot, and saya akan transfer kredit lah. So duration yang kita akan belajar kat situ pun akan jadi lebih singkat. Sebab kalau kita tukar course lain, kita kena start daripada zero balik. Kiranya kalau contohlah tiba-tiba saya rasa macam saya nak kerja office, saya nak sambung degree dalam business. So saya kena start daripada zero balik lah. Kena daripada zaman diploma, diorang kena belajar daripada diploma sampai degree balik. So dalam 4 tahun jugalah nak habis tu, lambat jugalah. Nak tunggu 4 tahun tu. So saya rasa macam minat pun ada juga minat dalam ni. Kita dah ada pengalaman, kita dah rasakan jadi cikgu macam mana, kita dah boleh adapt, kita dah berterima. Saya rasa maybe insyaAllah ada rezeki saya sambung situ juga. Dah berapa lama kat sekolah ni? Sebulan? 3 dah, masa 3 dah nak habis dah. Nak habis dah. Cuba ceritakan perasaan. Okay, perasaan bila dah hujung-hujung ni dia rasa macam, dia ada rasa excited, ada rasa sedih jugalah. Sedih sebab kita dah berpisah dengan, satu kita berpisah dengan murid-murid kita ajar sebab kita dah terlalu rapat kan, kita dah macam, dah rasa macam ngam lah dengan diorang tu. Lepas tu bila kita bagi tahu diorang macam, Cici nak pindah dah macam tu. Lepas tu yang lain macam sedih-sedih. Kita pun jadi macam sebab lah sebab kita rasa excited sebab kita nak habis belajar, tapi dalam masa yang sama kita rasa sedih sebab kita nak berpisah dengan orang-orang yang kita rasa tak sayang. Dan lagi cikgu kat sini kita dah macam rapat-rapat kan, macam dah apa-apa cikgu ni panggil, kita tak faham cikgu ni, cikgu tu, macam tu. And hari pertama masuk kelas? Kelas
hari pertama. Apa Hari rasa, pertama, perasaan? oh nervous, tak payah cakap lah. Macam kita nak macam mana ni? Sebab first time kan nak macam betul-betul kat murid. Lepas tu murid pula ramai dalam 40 orang, dah dekat 40 orang satu kelas. And kita rasa macam the real situation. Sebab sebelum intern, kita ada buat micro teaching. Micro teaching tu macam kita kena buat macam acah-acah mengajar, macam belajar jugalah. Tapi dengan kawan-kawan. So feeling dia lain lah macam tu. Ini kita dengan betul-betul budak-budak, murid-murid. So rasa macam excited tapi dalam masa yang sama kita takut sebab kita tahu kita punya kelebihan-kelemahan kita macam tu. So kalau kelemahan tu kita fix balik lah macam tu. Kesimpulannya potensi berapa peratus? Cikgu rasa ada tak gaya-gaya ni? Cikgu nampak ada gaya-gaya tak? Cikgu tak? Banyak cakap. Kan? Beratus tu. Rasa tu rasanya akan sambung jugalah. Sebab Berminat lah. Berminat. Lagipun family saya mostly banyak cikgu. Banyak cikgu juga macam tu. Memang macam tak lari jugalah. Mesti-mesti tahun tu juga macam tu. Okey. Alfa, ini praktikal pertama. Ya, ini praktikal pertama. Hari pertama Hari masuk pertama kelas. agak nervous lah. Sama lah macam Isha tadi. Sebab kita pun tak tahu sebab pertama kali masuk kelas, menghadap muka student. Dan kita pun tak tahu lagi perwatakan diorang macam mana kan. Awal-awal tu masuk kalau tak berapa nak letih kawal lah. Kayaknya bising tu perkara yang biasa. Kayaknya kena jumpa guru pembimbing, tanya macam mana nak handle. Awal-awal kena masuk garang. Jadi kita kena masuk garang sikit. Tak boleh nak terlalu senyum. Jadi murid akan lebih rasa hormat Tahun dan berapa, rasanya. Tahun 2 dengan tahun 4. Macam. Ada beza tak? Ada. Beza dia kalau macam darjah 2 ni ada murid yang mereka ni jenis semua murid aktif. Kalau darjah 2 ni dia nak pergerakan lebih banyak. Kayaknya kalau dalam kelas tu mungkin kena banyakkan nyanyi ke, buat gaya sikit-sikit ke kan. Mereka orang kata didik hibur tu kena lagi banyak untuk darjah 2. Kalau darjah 4 ni sebenarnya kalau nyanyi-nyanyi tu adalah yang okey tu. Ada yang macam Kurang kan? kurang. Ya malu dah ada rasa segan sikit-sikit. Jadi diorang banyak belajar, banyak tulis kan. Macam dalam bahasa, kalau bahasa Melayu aja menulis. Kayaknya kalau buat kerja berkumpulan tu diorang dah boleh bercakap dekat depan. Kayaknya kita tak banyak ajarlah. Kayaknya murid yang buat sendiri, berpusatkan murid lebih banyak daripada cikgu ajar. Untuk makluman apa, budak-budak ni dia lebih suka cikgu latih lagi daripada cikgu. Ya. Bila cikgu pelatih saham kita jatuh. Sama macam tu. Tahulah apa dia nak yang muda-muda ke apa ke kan. Aura tu lain. Orang lain. Dan Dia dia tak sama macam kat rumah lah. Bila ada tetamu kan. kan. Macam tu dan sama lah. Dan dia jadi gatal. Excited. Tak jadi cikgu. Seronok alhamdulillah seronok walaupun macam awal minggu pertama minggu kedua macam letih sikit, minggu 3 minggu 4 dah boleh adapt sikit lama-lama. Kan. Seronok kan. Kawan tu dia dah tengok dia tak sabar dia tengok lancar. Sabar dah. Seorang tu dah mengantuk dah. Rasanya boleh ada sesi Boleh lah pertukaran. tukar dah. Mesti masuk. Boleh tukar. Ya.